wanita-wanita kita. Pasar raya dia pergi, sekolah dia pergi, pasar malam dia pergi, nat dia yang paling ramai, pantang ada pesta makanan dia pergi, semua tempat dia pergi. Tiba-tiba kita mengajar di masjid, makruh datang ke masjid kerana takut berlaku fitnah. Fitnah apa lagi? Semua tempat dah dia pergi. Tapi ini disebut Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi di dalam Al-Muhalla, antara orang yang mempertahankan seperti mana lelaki kena solat berjamaah, demikian wanita kena pergi hadir solat berjamaah. Dia tak ada galakkan solat di rumah, tak ada. Habis itu hadis-hadis yang Nabi kata kelebihan wanita solatnya di rumah ni macam mana? Dia kata kena faham konteksnya. Nabi yang pertama kita kena tahu, Nabi tak bagi suami larang isteri pergi solat di masjid. Nabi tak bagi. Kalau suami nak exercise, dia punya kuasa, jangan pergi sembahyang di masjid, aku cemburu tau. Tak ada. Isteri boleh pergi selagi isteri tu keluar seperti mana mematuhi syarak. Dia tutup aurat, dia pergi, dia boleh. La tamna'u ima Allah masajid Allah, kata Nabi. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid Allah. Bahkan itu di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zanakum nisa'ukum Idza sta'zanakum nisa'ukum bil-laili ila al-masjid fa'zil lahun." Apabila wanita-wanita kamu minta izin kamu nak pergi masjid pada waktu malam, izinkan mereka. Izinkan mereka. Nabi sendiri dengar orang perempuan main semayang di masjid, bawa anak kecil. Ni beza. Dia bawa anak main mayang masjid. Dia bawa anak dia menangis. Jadi bila Nabi tengok anak dia, Nabi kata Nabi nak solat panjang. Fa asma'u buka as-sabi. Aku mendengar tangisan bayi. Fa atajawwazu fi salati. Aku cepatkan solatku. Karahatan an asyqa ala ummihi, karena aku tak mau membebankan ibunya. Kalau aku baca panjang sekali mak dia duk susah hati, anak dia duk menangis ni. Bahkan Nabi meringankan solatnya kerana kesian pada ibunya. Semua hadis ni menunjukkan tak boleh larang wanita datang masjid. Walaupun ada hadis yang menyebut kelebihan wanita sembahyang di rumah. Tapi itu pun dalam satu tafsiran. Tapi pada zaman Nabi, dalam suasana yang terjaga seperti itu, dan kemudian malamnya gelap, dia bukan ada lampu macam kita, nak dihubunginya sukar, padang pasir luas, maka ada sedikit perbezaan. Jadi bila ada ustaz-ustaz sunnah ke salafi ke duk bagi tahu orang perempuan ni elok jangan mari dalam masjid lah, duduk di rumah, tak berapa nak kena. Apatah lagi pada zaman Nabi, lelaki-lelaki itu sendiri boleh menjadi guru kepada isteri. Ni hak main masjid lelaki tu pun balik kadang-kadang tak tahu apa, tanya suami pun tak tahu apa, isteri pun tak mari mengaji di masjid kerana kata duduk di rumah lebih afdal. Tapi masa nak pergi pasar raya, nak pergi pasar malam, tak pula baca duduk di rumah lebih afdal. Ini tak kena. Luar daripada tatbiq hadis ini.